Sebelum Hitler pun, Jerman sebenarnya dah huru-hara lah. Masa tu masalah rakyat bukan tak ada duit. Duit berjuta-juta. Tapi mereka masih miskin. Inilah cerita tentang kejatuhan mata wang Papiamak Jerman. Cerita ni mula pada tahun 1914. Masa Jerman masuk dalam Perang Dunia Pertama. Nak tanggung perang ni perlukan duit yang sangat banyak. Tapi kerajaan Jerman masa tu memang tak cukup duit. Jadi mereka mula berhutang dan keluarkan lebih banyak duit. Dalam kepala mereka ni simple je. Bila dah menang nanti, negara yang kalah akan bayar pampasan perang. Jadi hutang yang mereka buat sekarang bolehlah diselesaikan kemudian. Tapi masalahnya Jerman kalah pada perang tersebut. Bila perang tamat pada tahun 1918, hutang mereka dah terlalu besar. Lepas tu pula pada tahun 1919, melalui perjanjian Versailles, Jerman pula yang kena bayar pampasan perang. Jadi sekarang hutang sendiri kena bayar, pampasan perang pun kena bayar juga. Dah lah masa tu ekonomi diorang dah memang tengah lemah. Jadi bila duit tak cukup, kerajaan cetak lagi banyak Papiamak. Awal-awal tu rakyat fikir, tak apalah, harga barang naik sikit je, gaji masih masuk lagi. Tapi lama-lama mereka mula perasan, semalam duit ni masih boleh beli banyak barang. Hari ni barang yang sama dah naik harga. Mereka dah tak mampu nak beli. Bila gaji masuk bulan depan pula, nilainya dah tak sama macam bulan sebelum ni. Okey, fast forward pada tahun 1923, keadaan jadi lagi teruk bila Perancis dan Belgium menduduki kawasan industri Ruhr. Kerajaan masih nak bayar gaji pekerja yang buat penentangan. Tapi bila production dah terganggu dan hasil pun tak cukup, mana nak cekal duit? Macam biasa, kerajaan Jerman cetak lagi duit. Sampai satu tahap, bila dapat saja gaji, rakyat terus pergi beli barang. Sebab kalau tunggu esok, duit yang sama mungkin dah tak cukup. Sebuku roti yang sebelum perang berharga sekitar setengah mark, tapi masa tahun 1923 tu cecah ratusan bilion mark. Dah boleh jadi pelaburan dah. Bayangkan duit berjuta-juta dalam tangan, tapi bila pergi kedai, roti pun belum tentu mampu beli. Akhirnya pada November 1923, Jerman memperkenalkan Rätemark. Satu Rätemark bersamaan dengan 1 trilion Papiamak. Kali ni mereka tak boleh nak cetak sesuka hati macam sebelum ni, sebab pengeluaran duit mula dikawal. Kemudian tahun 1924 mereka memperkenalkan pula Reichsmark. Jadi dalam tempoh masa yang singkat berlaku 3 kali perubahan mata wang. Papiamak, Rätemark, kemudian Reichsmark. Dan the funny thing is, sekarang semua tu dah tak pakai. Jerman sekarang guna euro sebagai mata wang rasmi mereka. Dan dekat sinilah kita kena faham satu benda. Bila mata wang jatuh, yang hilang bukan sekadar nombor atas kertas, tapi hasil kerja dan simpanan rakyat selama bertahun-tahun pun hilang kuasa beli. Sebab tu bila keadaan macam ni berlaku, orang mula cari something yang nilainya tak bergantung sepenuhnya pada mana-mana organisasi atau badan pun. Ada yang pegang barang, ada yang pegang mata wang asing, dan of course ada juga yang simpan emas. Bila harga emas naik sampai angka yang sangat besar dalam Papiamak, bukan sebab emas tiba-tiba jadi luar biasa mahal. Sebenarnya mata wang yang digunakan untuk membeli emas tu yang dah jatuh nilai dia. Jadi pengajaran daripada kisah ni bukan semata-mata harga emas akan naik, tapi kita kena faham yang banyak duit tak semestinya bermaksud nilai kekayaan kita akan sama dalam jangka masa yang panjang. Yang lebih penting ialah berapa banyak nilai yang duit tu masih mampu simpan.